Apa itu pengurusan sisa? Pengurusan sisa ini merangkumi pengumpulan, pemprosesan kitas semula, pelupusan dan pemantauan bahan buangan. Pengurusan sisa ini juga berkait dengan bahan buangan hasil aktiviti daripada manusia. Terdapat beberapa jenis sisa iaitu pepecat, cecair, gas dan radioaktif. Akan bentangkan bahagian reka bentuk program pengurusan sisa dan kitas semula. Kita perlu mengenal pasti jenis sisa utama. Antara sisa yang biasa dijumpai ialah plastik, sisa makanan, kertas dan barangan elektronik. Seterusnya kita perlu memilih jenis program. Antaranya adalah kempen Hari Tanpa Plastik, iaitu menggalakkan orang ramai untuk menggunakan beg mesra alam. Program kedua adalah program Sekolah Lestari, iaitu menggalakkan belajar dan warga sekolah untuk membina kebun komuniti dan membuat program pengasingan sisa. Program ketiga adalah Kita Recycle, iaitu dijalankan oleh Berbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Kemudian kita perlu tentukan lokasi program seperti lokasinya sekolah, taman perumahan atau pejabat. Sasaran pula boleh merangkumi pelajar, penduduk setempat dan kaki tangan organisasi. Aktiviti yang boleh dijalankan adalah sediakan tok pengasingan sisa mengikut kategori seperti plastik, kaca, kertas dan makanan. Selain itu, boleh anjurkan bengkel atau kempen kesedaran bagi meningkatkan ilmu dan keprihatinan masyarakat terhadap amalan kitas semula. Program juga perlu melibatkan pihak kepentingan seperti pihak berkuasa tempatan, syarikat swasta yang boleh menaja bahan kempen atau memberi insentif serta NGO yang terlibat dalam pemeliharaan alam sekitar. Akhir sekali, matlamat utama program ini ialah untuk mengurangkan sisa ke tapak pelupusan, menggalakkan amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle dan mewujudkan komuniti yang lebih bersih serta lestari. Seterusnya ialah jenis sisa dan kesannya. Pertama sekali ialah sisa domestik yang merangkumi sisa pepejal yang dihasilkan oleh isi rumah seperti sisa makanan, plastik, kertas, kaca dan tekstil. Kesan daripada sisa ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran bau, pembiakan lalat dan tikus serta sistem peparitan yang tersumbat akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Kedua ialah sisa makanan yang tidak habis dimakan atau sudah rosak dan telah tamat tempoh. Kesan daripada sisa ini akan menyebabkan pemanasan global dan kesan rumah hijau oleh kerana sisa ini menghasilkan gas metana. Ketiga ialah sisa plastik yang digunakan secara berterusan akan menyebabkan hidupan laut terancam kerana sifatnya yang sukar terurai dalam jangka masa panjang. Keempat ialah sisa elektronik atau dikenali sebagai e-sisa seperti telefon bimbit, komputer, bateri lama yang mengandungi bahan berbahaya seperti plumbum dan merkuri. Kesannya akan mencemari tanah dan air di bawah tanah serta membahayakan kesihatan penduduk berhampiran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses dan manfaat kitas semula. Proses kitas semula bermula dengan langkah pengumpulan bahan buangan seperti kertas, plastik, kaca dan logam yang biasanya dihasilkan dari rumah, sekolah, pejabat atau mana-manalah lokasi awam. Penglibatan aktif setiap individu dan organisasi amat penting bagi memastikan pengumpulan ini berjalan dengan lancar dan sistematik. Setelah dikumpulkan, bahan-bahan tersebut perlu diasingkan mengikut jenis masing-masing kerana setiap bahan memerlukan kaedah pemprosesan yang berbeza di pusat kitas semula. Sebagai contoh, kertas lama akan dihancurkan dan diproses menjadi pulpa sebelum dihasilkan semula sebagai kertas baharu. Manakala bahan plastik akan dicairkan dan dibentuk semula menjadi produk plastik yang baharu. Proses ni bukan sahaja memerlukan sistem yang tersusun, malah memerlukan kerjasama pelbagai pihak bagi memastikan keberkesanannya. Untuk manfaat kita semula pula, memberikan pelbagai manfaat besarlah kepada alam sekitar, ekonomi negara dan pembangunan sosial masyarakat. Dari sudut alam sekitar,
kita semula dapat mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dibuang ke tapak pelupusan sekaligus memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan sedia ada. Ia juga dapat mengurangkan pencemaran udara dan air biasanya disebabkan oleh pelupusan dan pembakaran terbuka serta membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang mencetuskan lagi perubahan iklim. Selain itu, kita semula membantu mencegah sistem saliran daripada tersumbat oleh pepejal dan sering menjadi punca kepada banjir kilat di kawasan bandar. Dari aspek ekonomi, industri kita semula membuka peluang pekerjaan baharu dan sektor pengumpulan, pemprosesan dan penjualan bahan kita semula. Ia juga membolehkan masyarakat memperoleh pendapatan tambahan dengan menjual bahan buangan yang masih boleh digunakan semula kepada pusat kita semula. Di samping itu, amalan kita semula dapat menjimatkan sumber semula jadi seperti kayu, minyak mentah dan biji logam. Contohnya, kita semula kertas mengurangkan keperluan untuk menebang pokok, manakala kita semula plastik membantu mengurangkan penggunaan minyak mentah. Akhir sekali, manfaat kita semula juga dapat dilihat dari sudut sosial di mana ia berperanan penting dalam membina budaya hidup lestari dalam kalangan masyarakat. Melalui amalan ini, kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar dapat ditanamlah sejak kecil lagi, terutamanya melalui program pendidikan dan kempen kesedaran yang dijalankan di sekolah, institusi pengajian tinggi dan komuniti setempat. Secara keseluruhannya, kita semula bukan sahaja membantu menjaga alam sekitar dan menjana ekonomi, tapi turut menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan peka terhadap isu kelestarian alam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang dua inisiatif pengurusan sisa, iaitu pengkomposan dan penjanaan tenaga daripada sisa atau dikenali sebagai waste to energy. Yang pertama adalah pengkomposan, iaitu satu proses semula jadi yang digunakan untuk menguraikan sisa organik seperti sisa makanan dan daun kering. Proses ini menghasilkan baja organik yang kaya dengan nutrien dan tidak mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Manfaat utama pengkomposan adalah pengurusan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan, menghasilkan baja yang mesra alam yang selamat digunakan dan menyokong pertanian lestari dan membantu dalam mengekalkan kesuburan tanah. Yang kedua adalah penjanaan tenaga daripada sisa ataupun waste to energy. Apa itu WTE? Ia merupakan proses penukaran sisa pepejal kepada tenaga, sama ada dalam bentuk elektrik ataupun haba. Proses ini menggunakan teknologi pembakaran yang terkawal supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Antara kelebihan WTE adalah dapat mengurangkan beban sisa di tapak pelupusan, dapat menjana tenaga alternatif seperti tenaga elektrik seperti solar, dan dapat mengurangkan kesan negatif akibat pembuangan secara haram. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Program Kita Semula Komuniti ialah salah satu langkah penting untuk kurangkan jumlah sisa pepejal dan jaga kebersihan alam sekitar. Bila penduduk setempat terlihat secara aktif, mereka jadi lebih peka tentang pentingnya asingkan sisa dan mula mengamalkan gaya hidup mesra alam. Program ini juga bantu mengukuhkan semangat kejiranan dan galakkan rasa tanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sendiri. Seterusnya, untuk menjayakan program ini, perlu ada kemudahan asas yang mencukupi seperti tong kitar semula mengikut kategori seperti plastik, kertas, kaca dan sisa makanan. Tong ini mesti diletakkan di tempat yang mudah diakses
Selain itu, penduduk perlu didedahkan dengan maklumat yang betul sama ada melalui bengkel atau kempen kesedaran supaya mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikitar semula. Pendidikan secara berterusan penting supaya kesedaran ini kekal dalam jangka masa yang panjang. Okey, akhir sekali, kesimpulannya, pihak berkuasa tempatan dan syarikat swasta juga berperanan sangat penting. Mereka boleh beri galakan seperti voucher, rebate cukai atau sumbangan tunai kepada komuniti yang aktif. Syarikat pula akan menyumbang melalui program CSR, iaitu contohnya menaja bahan kempen atau sediakan kemudahan pengumpulan. Bila semua pihak berganding bahu, program ini bukan sahaja berjaya tapi juga bantu mewujudkan komuniti yang lebih bertanggungjawab dan cintakan alam sekitar. Kesimpulannya, program pengurusan sisa dan kitar semula yang direka dengan baik adalah penting untuk membina komuniti yang lebih bersih dan mampan. Melalui perancangan, pendidikan dan kerjasama yang betul, program ini dapat mengurangkan pembaziran dengan ketara, menjimatkan sumber dan menyemai tabiat masa alam di kalangan penduduk. Pelibatan komuniti yang berterusan dan penilaian yang tetap akan menjadi kritikal untuk kejayaan jangka panjangnya.